Ibu tuan-tuan puan, kerana tiada lagi kasih sayang di antara kita. Kita dah tak ada rasa sayang dengan orang. Kita dah tak ada rasa kita ni, kebersamaan kita ni dah tak ada dah. Kita ni kau boleh engkau, aku. Dia panggil apa? Nafsi. Kuburkan masing-masing. Betul kubur masing-masing. Kau jangan heran pasal aku. Aku pun tak heran pasal kau. Tuan-tuan perempuan bahaya tuan-tuan. Memanglah kubur masing-masing. Kan kadang-kadang kita kawan-kawan ni kan, kadang kita nampak ada orang buat maksiat, ada orang buat dosa, kita tegur baik-baik. Jangan pula kita ni tak tegur, dan jangan pula bila kita ditegur dengan baik kita tak nak terima dengan alasan pakcik jangan tegur saya lah pakcik. Oh pakcik ingat pakcik jadi masih boleh tegur saya. Pakcik tu punyalah tegur elok-elok, baik-baik, tegur pula. Tuan-tuan janganlah tegur pakai mic ni. Tu yang pakai baju merah tu kan. Sampai bila nak buat dosa? Nanti masuk neraka, nanti siapa nak selamatkan kau? Muka kau pun dah nampak macam muka ahli syurga. Jangan macam tu tuan-tuan. Siap sebut nama dia dengan nombor IC lagi. Malu dia last datang masjid ni. Jadi yang ditegur pula janganlah kata pakcik benar-benar pakcik jaga masjid, pakcik nak tegur saya pula. Kubur masing-masing. Oh tak boleh. Sebab apa tau? Pakcik itulah nanti kalau kau meninggal, pakcik itulah yang mandikan jenazah kau. Tak ada. Semuanya perlukan orang uruskan. Sebab tu tak ada sebab kita ni nak bergaduh, nak benci, nak marah, tak suka dengan orang. Yang kita tak suka itulah nanti akan mandikan kita. Kak Leha, aku tak suka Kak Leha tu, aku tak suka dia. Kak Som, aku tak suka Kak Som tu. Kak Som, Kak Leha itulah nanti akan kapankan kita sambil baca doa untuk kita. Sebab tu orang yang benci ni, orang yang tak ada kasih sayang ni, dia orang yang rugi. Kan? Jangan tegur akulah, kubur masing-masing. Kau pun teguskan dosa kau tu. Masalahnya memanglah kubur masing-masing, tapi kalau kubur kau sebelah aku macam mana? Kan tak apa-apa, kan bising nanti kena bantai, kena azab kan sebelah masalahnya. Tak ada saya gurau lah tu.